Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernah tak anda terfikir, kita mudah faham budaya kita sendiri, tetapi bila berdepan dengan budaya lain, tiba-tiba terasa asing. Contohnya, kita semua kenal baju kurung atau nasi lemak, tetapi bila disebut abaya, mansaf atau gahwa, ramai yang masih tertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dan nilainya dalam kehidupan masyarakat Arab. Di sinilah timbul satu persoalan penting. Bagaimana kita boleh mendekatkan dua dunia budaya ini, Arab dan Melayu, dengan cara yang lebih menyeronokkan, mudah difahami dan tidak sekadar teori. Dalam era pendidikan abad ke-21, teknologi telah menjadi sebahagian daripada cara kita belajar. Tetapi cabarannya, pengajaran budaya Arab kepada pelajar bukan penutur natif, masih banyak bergantung kepada kuliah dan hafalan. Kaedah ini membuatkan pelajar cenderung pasif, cepat hilang minat dan sukar memahami budaya Arab secara mendalam. Maka, keperluannya jelas, kita perlukan satu pendekatan yang lebih interaktif, lebih praktikal dan memberi ruang untuk pelajar membandingkan apa yang mereka pelajari dengan budaya sendiri. Dari sinilah tercetus ide kami untuk membangunkan Roda Silang Budaya Perbandingan Arab Melayu atau singkatannya RSB. RSB ialah permainan pendidikan atas talian berasaskan game-based learning yang menggabungkan elemen budaya Arab dan Melayu dalam platform interaktif. Ia memperkaya pembelajaran budaya Arab melalui aktiviti berputar roda dan soal jawab yang menyeronokkan, sekaligus menggalakkan penglibatan aktif serta pemahaman silang budaya pelajar abad ke-21. RSB dibangunkan dengan 3 objektif utama. Pertama, meningkatkan motivasi pelajar melalui pengalaman pembelajaran berbentuk permainan. Kedua, memperkaya pemahaman silang budaya Arab Melayu dengan membina keupayaan pelajar membandingkan nilai dan amalan kedua-dua budaya. Dan ketiga, menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21, pemikiran kritis, komunikasi, dan kolaborasi dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan kata lain, RSB adalah satu strategi pembelajaran berasaskan permainan yang menggabungkan budaya dan teknologi. Bagaimana RSB berfungsi? Caranya mudah. Pelajar hanya perlu menekan butang putar roda dan roda berwarna-warni akan berhenti pada salah satu segmen. Setiap segmen membawa tema tertentu, pakaian, makanan, adat perkahwinan, salam dan etika, permainan rakyat, perayaan, maupun kesenian. Berdasarkan tema tersebut, soalan akan dipaparkan. Ada soalan mudah berbentuk pilihan jawapan, ada juga yang lebih mencabar, meminta pelajar membuat perbandingan dan perbincangan terbuka. Soalan disusun pada 3 tahap, mudah, sederhana, dan sukar, supaya pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Sekarang mari kita lihat paparan RSB secara langsung. Di sebelah kanan, Anda boleh lihat roda berwarna-warni dengan penunjuk di bahagian atas. Apabila roda diputar, ia akan berhenti pada salah satu nombor segmen. Sebelah kiri pula memaparkan soalan yang terpilih. Untuk soalan objektif, pelajar hanya perlu klik jawapan. Untuk soalan berbentuk perbincangan, guru boleh memberi markah berdasarkan jawapan pelajar. Di bahagian atas terdapat maklumat penting. Tahap kesukaran soalan, jumlah markah untuk tahap tersebut, markah keseluruhan, serta kawalan bunyi dan muzik. Terdapat juga pengira detik menjawab yang menjadikan suasana lebih interaktif dan menyeronokkan. RSB mempunyai beberapa kelebihan yang menjadikannya unik. Pertama, ia mesra pengguna, ringan dan boleh digunakan secara dalam talian atau fizikal. Kedua, ia menggabungkan unsur gamifikasi seperti skor, tahap dan kesan bunyi yang meningkatkan motivasi pelajar. Ketiga, ia memberi peluang kepada pelajar untuk membandingkan budaya Arab dan Melayu secara langsung, menjadikan pembelajaran lebih reflektif. Dan keempat, ia fleksibel, sesuai digunakan sebagai aktiviti sokongan dalam kelas, penilaian formatif atau aktiviti kumpulan santai. RSB berpotensi luas untuk diaplikasikan
Ia boleh digunakan dalam kursus bahasa Arab, modul pengenalan budaya atau program pertukaran pelajar. Lebih jauh lagi, konsep yang sama boleh diperluas kepada budaya lain, menjadikan RSB sebagai model pembelajaran silang budaya global yang dinamik dan inklusif. Sebagai kesimpulan, RSB bukan sekadar permainan roda berputar. Ia adalah satu inovasi kecil yang membawa impak besar dalam menjadikan pembelajaran budaya Arab Melayu lebih hidup, menyeronokkan dan bermakna. Dengan hanya satu roda, pelajar bukan sahaja menjawab soalan, tetapi mereka juga membuka pintu pemahaman silang budaya dari bilik darjah ke dunia sebenar. Sekian, terima kasih.